lagi sejuk sikit hati tu. Thank you. Kau ada apa-apa nak cerita dengan aku? Serabut lelaki tu. Faham. Tapi Kay, aku nak minta maaf lah. Sebab sebenarnya aku dengar je apa yang korang sembang kat luar tadi. Tapi dengan apa yang aku dengar, aku dapat rasa yang dia tu betul-betul ikhlas minta maaf dengan kau. Tapi kenapa kau keras hati sangat Kenapa kau langsung tak bagi dia peluang untuk buktikan apa-apa? Lagi macam tu tak perlulah nak bagi peluang. Aku dengar dia menangis tau. Okay, cuba kau fikir betul-betul. Bila seorang lelaki sanggup menitiskan air mata dia untuk seorang wanita, maksudnya lelaki tu betul-betul sayangkan perempuan tu. Dan dia sanggup jatuhkan ego dia untuk kau, okay? Kau tak kenal dia. Dia tu lelaki yang sanggup buat apa saja untuk jatuhkan orang. Lelaki licik. Okay. Kenapa tebal sangat kebencian yang kau dah bina dalam hidup kau ni? Sampai kau tak boleh nak bezakan yang mana satu betul dan yang mana satu tidak. Okay, aku yakin Haris dia tak akan rancang apa-apa yang tak baik untuk kau. Aku boleh rasa benda tu, takkanlah kau tak rasa. Ada. Aku rasa dia berlakon. Pura-pura je tadi. Mana Tuan Azman? 9:30 dah. Tuan Azman tak masuk hari ni. Asal? Dia dekat hospital. Nah, sakit ke? Bukan dia yang sakit, tapi Encik Haris. Dia aksiden semalam. Kau tak tahu ke? Tak. Aku tak tahu. Dia aksiden bila? Malam semalam. Lepas jumpa aku, dia aksiden. Orang tak berhati buruk memang patut mati, kan? Tapi aku cakap je. Aku tak suruh pun. Aku punca dia. Kira, kau okey ke tak ni? Okey? Aku okey je. Betul ke? Kenapa? Ada apa? Aku lupa nak cakap dengan kau. Nanti bila dah habis kerja, kita orang semua nak pergi merawat Encik Haris dekat hospital. Jom ikut sekali. Tak apalah, aku ada banyak kerja. Banyak benda yang kena buat. Nanti aku pergi sendiri. Alah, jom je lah sekali. Assalamualaikum. Kaira. Haris, awak apa kat sini? Tolong Haris. Boleh. Tolong Haris. Ya. Kara nak tolong tapi Kara tak boleh nak gerak. Tolong Haris, Kaira. Haris jangan pergi. Haris. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi, menemani aku. Mimpi yang indah kan bersamaku.
Mama, kau kenapa? Astagfirullahaladzim. Kau kat ni apa yang jangan pergi? Aku ada kat sini. Kau okey? Haris? Haris mana? Tadi dia datang kan? Babe, mana ada Haris Hey. Haris kan kat hospital. Kau dengan aku je kat rumah ni. Kau jangan buat aku takut. Kau kenapa ni? Kau mimpi dia ke? Aku mimpi dia. Dia minta tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuan. Haris macam mana Tuan Puan? Setelah malam tadi dia sedar. Cuma mungkin lepas makan ubat, dia tidur baliklah rehat. Awak dari mana? Dari ofis. Saya minta maaf Tuan. Puan, baru hari ini saya datang. Badan tak berapa nasihat. Oh, tak apalah kalau Khaira tak apa sihat. Tak payahlah datang. Berehat je kat rumah. Tak apa, saya okey je. Ni, Tuan dengan Puan yang kena banyak rehat. Malam ni saya jaga Haris. Betul Betul. Tapi jangan risau. Okey juga bang. Kita balik, kita boleh bersihkan diri. Tak apa, doktor ada beritahu kecederaan kepala Haris tak ada masalah besar lah. Luka sikit je. Nanti kalau ada apa-apa, Khaira beritahu dengan nurse kat depan. Ya? Baik. Lagi satu. Esok Khaira cuti. Tak payah pergi ofis. Tak apa ke? Tak apa. Terima kasih Tuan. Kami balik dulu Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba engkau dah lunaikan hati budak ni tau. Lepas tu tiba kau nak kutip balik jantung balik hati dia. Mak mau tak ada? Dah balik dah? Kau panggil mama ke? Tak. Rehat. Baring je. Okey? Tak payah nak bangun. Asal nak ambil kisah pula. Pergi ya balik. Rajuk ke? Asal nak pedulikan saya? Ha? Awak lagi suka kalau saya mati sini. Dah balik lah. Kalau saya nak awak mati, dah lama saya datang sini kan. Saya seret sekali batu nisan, saya pasang siap-siap kat sini. Bawa batu nisan tu. Lepas tu dah tak payah tunggu sini. Perasanlah. Saya bukan nak tunggu sini. Saya datang sini sebab saya nampak ibu dengan ayah awak dah penat. Saya sudah balik, rehat, refreshkan diri. Sementara tu saya kat sini, teman. Ibu, ayah, mama, papa lah. Tak payah. Di sini semua cantik-cantik. Baik hati pula tu. Diorang boleh jaga saya. Oh, ya ke? Awak ingat diorang semua tu nak ke layan kerenah budak-budak awak ni? Dah lah, makan. Sini. Makan. Nah. Tak nak. Makan. Tak nak. Makan. Orang cakap tak nak lah. Apa pasal ni? Ha? Fine. Makan sendiri. Khaira. Apa? Tak buat apa? Sinilah.
Suruhlah nurse-nurse yang cantik baik hati tu jaga awak. Sini. Kenapa? Cakap je lah. Sinilah. Saya gurau je lah. Duduk sini ya. Saya kan sakit. Awak duduk sini, saya cepat sembuh. Nak cepat sembuh kan? Makan sekarang. Mimpi yang indah kau bersamaku. Thank you. Aduh. Mana Mama dengan Papa ni? Tak datang lah. Cakap dah, tak datang. Macam mana awak tahu? Diorang roja awak ke awak roja diorang? Saya dah cakap kan tadi. Saya sudah orang balik, rehat, refreshkan diri, datang esok. Malam ni saya jaga awak. Basuh ke apa? Faham. Tak sangka kan? Awak ni care juga pasal saya. Jangan perasan lah. Saya kat sini sebab kesian tengok mama papa awak. Apa-apa je lah. Yang paling penting awak ada kat sini. Saya tengok muka awak, cepat sikit saya sembuh. Okey. Nak makan, nak minum. Selamat malam. Selamat malam. Jeling. Suka cakap. Tak payah nak bawa marah selalu. Saya bukan jeling awak. Tapi saya pelik. Orang kalau sakit kan, selalunya tidur awal tau. Tapi awak ni bila sakit, tak tidur-tidur. Kenapa Bagi tahu saya macam mana saya nak tidur. Daya tarikan kat sana tu kuat sangat. Mata saya tak boleh nak tutup, asyik terbuka je. Nak saya sumbat bubur lagi tak? Tak nak. Tidur. Awak. Awak dengarlah. Ada. Saya ada benda serius nak cakap ni. Cakap je lah. Saya aku. Apa yang dah jadi semua ni ialah dengan aksiden lagi semua. Kifarah atas perbuatan saya dekat awak. Saya nak awak jujur dengan saya. Awak ikhlas tak nak maafkan saya? Saya tahu perbuatan lama saya tu memang tak boleh nak lupakan. Siapa pun kena lah, bukan awak seorang je. Even though kalau ada orang kena pun susah nak lupakan. Tapi saya tak minta banyak sekarang ni. Kalau boleh saya betulkan balik keadaan. Saya betulkan.
Saya tak tahulah. Saya rasa macam segala kenangan pahit yang saya lalui susah untuk saya lupakan sampai bila-bila. Faham. Tapi kalau bolehlah, kita buka buku baru. Tak banyak saya minta. Kalau boleh kita jadi kawan. Itu je. Kawan. Kah? Kawan biasa. Serius lah? Macam tu je? Ya. Alhamdulillah. Kejap. Belum habis lagi. Saya tak nak awak duk menggatal ataupun bercakap pasal cinta ke, nak berromantik ke, apa-apa semua pasal kahwin ke apa, saya tak nak. Okey? Kita hanya kawan biasa. Boleh? Boleh. Tapi sikit je pun tak boleh? Sayang ke apa? Ayat sayang tu saya tak nak. Allergic. Boleh? Ha? Nak ke tak nak? Boleh, Pak Mamak. Nak ke tak nak? Boleh, Pak Mamak. Saya tak main-main. Okey. Boleh. Dah. Tidur. Thank you. Bidadari. Salju. Bidadari salju. Masa aku bidadari dia? Simpan sakit. So cerita dia, selepas Haris discharge, kau terus masuk office? Tak, bukan. Lepas Haris discharge, aku hantar dia balik. Lepas tu, Tuan Azman bagi aku cuti. Dan sekarang aku ada kat sini. Oh, kelas kau. Dah servis sekarang Jenis. Kau ni apa? Main-main je lah. Janganlah main-main. Jangan gasuk aku. Taklah, aku main-main je. Tak payahlah ambil hati. Tapi aku pelik lah, Khaira. Kau tak pelik ke? Ni dah Haris boleh tiba-tiba accident. Dia ada masalah apa-apa tak bagi tahu kau? Tak tahu. Tu mesti masalah peribadi dia. Takkan dia bagi tahu aku kan? Takkanlah. Takkanlah dia tak kongsi apa-apa. Jap, kau marah dia lagi ke? Khaira, kau janganlah, Khaira. Khaira, kau jangan buat hal tau. Kau jangan kemarahan kau dendam dekat dia. Lepas tu dia dihukum. Kau jangan tau, kesian dia tau. Aku dah maafkan dia lah. Aku dah cakap kat dia dah. Aku maafkan dia dan dia boleh jadi kawan biasa dengan aku. Tapi bukan lebih daripada tu. Dah maafkan dah pun. Apa masalahnya? Hebat. Satu perubahan yang baik ya, kawan. Rakib? Waalaikumsalam. Apa khabar anak ibu ni? Cantik sihat je. Alhamdulillah. Ibu ayah sihat? Ibu dan ayah sihat je. Adik, Mak Rakib tu ada telefon ibu. Dia bagi tahu ibu yang adik ada keluar anak dia. Jadi ibu pun seronoklah. Alhamdulillah dah termakbul dah doa ibu. Tak ada apalah, Bu. Keluar biasa-biasa je. Kenapa, Bu? Taklah,
Mak Rakib tu bagi tahu yang anak dia tu nak masuk Merisik Adik, nak datang jumpa ibu dengan ayah. Ibu, Adik tak bagi tahu apa-apa pun, tak cakap apa-apa pun pasal Merisik Bagai ni. Ya, Adik tak nak lah. Lah, kenapa pula tak nak? Ibu dah seronok dah. Eloklah dengan Rakib tu orang kampung kita. Nanti nak balik kampung pun senang, boleh balik sama-sama. Apa ibu ni sampai ke situ pula kan? Adik ni kalau bakal suami adik tu jauh dekat Pluto pun tak ada masalah. Adik akan balik juga kan? Adik ni ada-ada je lah. Ibu tanya je ni dah. Sekarang ni nak ke tak nak Rakib tu masuk Meminang? Bagi adik fikir dulu boleh? Yalah. Terima kasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cakap apa? Cakap apa? Dia tak nak lah bang. Apa lagi nak abang tu? Risaulah saya bang anak kita ni. Dia buat apa? Zainab, mak Rakib tu bagi tahu Rakib dengan adik tu dah biasa dah keluar. Jadi Rakib tu nak masuk Meminang lah anak kita. Okey lah kau dah biasa keluar tu. Maknanya adik dah boleh terima lah sesiapa saja datang Minang dia. Tak ada maknanya. Tak nak pun dia. Saya bagi tahu dia, dia terus bantah. Dia siap cakap dengan saya jangan bagi sesiapa pun masuk Meminang Merisik dia. Dia tak nak. Mimpi yang indah kau bersamaku. Tak sangka dia ada baju you. Tak sangka you. Handsome kan? Handsome lah daripada depan. Tu siapa? Girlfriend you ke? Kawan. Kawan. I suruh dia ambil gambar kita lah. Boleh. Okey. Nah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dah. Lagi lah. Last. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you. Oh, by the way, ni kan I. Okay. Nanti bila you free, you call je I. Kalau tengah bosan ke, you call je I. Alright, thank you. Bye. Bye. Susah betul. Tak ada privacy lah. Jalan mana-mana ada je orang tangga gambar. Sorry Nak dating pun susah. You okay? Tak. Tak. Memang awak layan peminat awak macam tu Memang kena pegang-pegang, peluk-peluk macam tu. Dah awak pakai baju saya tahu hari ni. Saya yang belikan untuk awak tahu. Patutnya awak ambil gambar dengan saya bukan dengan dia. You ni, dia tu peminat I je. Bukannya ada apa-apa pun. Lagipun, kenalah tunjuk yang I hargai peminat I. Dia orang yang support career I, okey? You kena faham benda tu. Tak apa? Cemburu Cemburu tak adalah. Saya suka sangat. Tak tahu pula ambil gambar dengan peminat kena macam tu. Rasanya artis pun tak ambil gambar dengan peminat dia macam tu kot. Sayang. Jangan nak panggil saya sayang Okey. I tak panggil sayang, okey? Okey, sekarang ni you nak buat apa untuk you percayakan I? Alright, okey. I ada dia. Siapa nama perempuan tadi? Si? Ni kad yang dia bagi tadi. Nama dia. Right? I nak buktikan kat you yang sekarang ni I bukannya Rakib yang dulu. I betul-betul ikhlas dengan you. Awak, saya bagi peringatan hubungan kita ni belum halal lagi tau, belum sah. Jadi sepanjang perkenalan kita sampailah hari ni, saya ada hak untuk menilai awak sama ada awak masih buaya darat macam dulu ataupun tak. Okay? Saya pantang tau orang pemainkan perasaan macam ni. Sikit je awak buat silap. You kena ingat sekarang ni kita dekat KL. Kita bukannya dekat kampung dulu. Jadi bila dah duduk KL, buat cara macam KL lah. Janganlah bosan sangat.
You kena faham lah, itu semua peminat I kena appreciate diorang. Alright? Let's say if kita together lepas ni pun, you kena biasakan benda ni. Akan ada lagi perempuan yang datang macam tadi tu. And maybe akan ada lagi benda yang lagi you cemburu ke. You kena biasakan benda tu. You tak boleh nak bawa perangai kampung you yang kolot sangat tu. Faham tak? I kolot? Ya. Yeah. Kampung? Ya. Yeah. Okay. Tak apa. Saya pegang, saya ingat kata-kata awak. Sayang, Khaira. Khaira. Serius lah? Serius. Tak tahulah. Cakap macam mana. Khaira. Saya nak cakap dengan awak kejap. Awak buat apa kat sini? Saya nak cakap dengan awak lah, tapi bukan dekat sini. Kita cakap tempat lain, Haris. Saya minta maaf kita live lain kali. Cepatlah nak pergi mana? Ini. Depan ni je. Jom. Yep. Okey. I minta maaf. I mengaku memang salah I. I cakap main lepas je. I minta maaf, okey? I janji I takkan buat lagi. Even my mum pun marah I buat macam tu dekat you tau. Dia dah anggap you macam menantu dia dah. So please, I'm sorry. Lain kali kalau nak cakap, fikir dulu boleh? Boleh. Lain kali kalau I nak cakap, I akan fikir you dulu sebelum I cakap. Macam sekarang ni pun I dah habis fikir tau. I rasa mulai esok I nak hantar you pergi kerja. Balik pun I nak ambil you. Wow. Yes, wow. I know, right? Wow. Yeah. Esok? Pagi? Yeah. You boleh ke bangun pagi? No worries lah. Itu semua benda kecil je. I bukan riak ke apa, tapi I memang dah biasa bangun subuh. So you jangan risau. So lepas subuh tu kadang-kadang I tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang I pergi jogging, I baca buku. So ya, tapi lagi baik I hantar you, kan? Ada juga benda I nak buat. And then balik pun I boleh ambil you. Aww, that's so sweet. I know, right? Okeylah. This will be your last chance. Kalau awak buat dekat saya lagi, there will be no more. Okay? Okay. I promise. I takkan sia-siakan last chance I. Okay? I promise. I'm sorry. Okay? No, touchy. Oh. No, tak touchy. Sorry. Saya je makan. Jauh sangat termenung tu. Tengah fikir apa? Tak ada apa-apa lah, Pak. Takkan tak boleh share dengan Bapa. Entahlah, Pak. Dia kerja salah. Dikepung salah. Tapi kalau tak kerja, takut hilanglah pula. Oh, ini pasal cinta lah ni. Cinta tak boleh dipaksa. Haris kena yakin apa yang Haris impikan tu akan menjadi kenyataan. Berkat doa dan usaha. InsyaAllah. Tapi macam mana kalau cinta tu bukan untuk Haris?
Kita kena redha. Tidak semua yang kita impikan tu yang terbaik untuk kita. Jangan berkeras sangat dengan impian tu. Kalau dimakbulkan, bersyukurlah. Tapi kalau tak dimakbulkan pun, kita tetap kena bersyukur. Teruskan berdoa dan berusaha. InsyaAllah. Mimpi yang indah kau bersamaku. Khaira. Ayolah. Rakib. Lah, buat apa kat sini? Apalah tu. Kan I dah janji, I nak hantar you pergi office setiap hari pagi-pagi. Saya lupa. Naik motor Ya. Tak apalah, tak apa. Macam mana saya nak naik motor, saya pakai skirt. Saya pergi sendiri. Terima kasih. Khaira. Macam mana lagi I nak buat ni? Kan ada cakap, I bukan lelaki yang dulu. I dah berubah. And this is my first step. Nak tunjukkan yang I dah berubah. Bagilah I peluang. Hantar you. Naiklah, sini. Khaira. Okey, awak hantar saya guna kereta saya je lah. Ya? Khaira. Habis kalau naik kereta you, motor I macam mana? Takkan I nak tinggal sini? I beli mahal tau. Cash pula tu. Ya. Kalau kena curi kan, bolehlah beli baru. Tapi sedih jugalah kan. Macam mana? Tak apalah, tak payah hantar. Okey. Macam ni, I ada idea. Think. Okey, why don't rumah I dekat je dekat sini. I nak hantar you naik kereta you kan? Kita pergi rumah I, parking motor I, and then I hantar you pergi office naik kereta you. Macam mana? Okey. Boleh je. Okey. Okey. Ya, suka hati. Ikut I tau. Suka hati. Tapi kena cepat sikit. I bawa laju. Ya. Sorry. Kena bangun pagi. Rakib? Hai, kecilnya dunia ni. Kat sini juga jumpa you. You ingat I lagi tak? You ni? Macam mana you boleh ingat nama I? Tu rantai you. Nama you kan? You ni kan? Tapi kan, kenapa you tak call I? I tunggu you hari-hari tau. You ada bagi nombor dekat I ke? Hari tu kan I bagikan dekat you. Oh, okey, you ni. You ni. Ya. Tapi kad tu masa tu ada dekat poket seluar I. Lepas tu I hantar pergi cuci, pergi kat lobi, and then dah hancur. I nak cari nombor tu balik dah tak ada. Tapi I memang nak call you. Yes, you ni. Okey, alasan tu I boleh terima. So, today you busy ke? Today tak ada kot. Tak ada apa-apa. I rasa macam nak rehat je lah kot. Tengok TV kat rumah ke, main game, benda-benda macam tu lah. Kebetulan lah. Hari ni pun I tak kerja, I cuti. So, I boleh teman you kat rumah. Kita boleh borak-borak. Supaya you tak bosan. Ringan je kaki aku ni. 5.14 ya? Sekarang dah pukul 6.14. Khaira, tunggu siapa? Tunggu Rakib. Sebab tadi dia hantar guna kereta saya. Lepas tu ni pun dia
Ambil saya lah. Tak cuba call lah. Dah call banyak kali dah, dia tak angkat. Risau juga ni, saya takut dia sakit ke apa, saya tak tahu kan. Kalau ikutkan saya nak je pergi rumah dia ambil kereta saya. Faham. Tak apalah kalau macam tu. Awak ikut saya hantar awak pergi rumah Rakib, awak ambil kereta awak. Tak menyusahkan ke? Apa pula susah? Tak susah pun. Masuk lah. Teman awak? Tak apalah, tak payah. Saya masa nak ambil kunci kereta je. Kalau awak nak balik, awak boleh balik lah sekarang. Lah, kalau kau pergi dekat awak macam mana? Suka hati awak lah nak buat apa. Thank you tau. Rakib. Rakib. Hai. Khaira. Hai. Hai. Ibu buat apa kat sini? Saya call awak banyak kali, awak tak angkat. Saya nak ambil kereta saya. Okay tak? Aduh, I minta maaf. I rasa tak sedap badan ni, kepala pun sakit sangat tau. I minta maaf. Tak angkat call je tadi. It's okay. Nak saya hantar awak pergi klinik? Tak apa. I rasa I kena rehat je. Baring esok okey lah kot. Kunci. Oh ya, kunci. Sekejap Sekejap. Sorry tau, I tak dapat jemput yang masuk dalam. Yelah, kita kamu rima kan tak sedap kalau jiran-jiran tengok. Dengan macam ni lagi aurat. Tak apa, saya okey je. Thank you. You drive elok-elok nanti tau. Baby, siapa tu? Baby. TV I tadi I tengok. Baby, I tanya ni siapa tu? Tak apa. Nanti I tutup TV. Buka pintu. Tak apa, tak payah lah. Saya kata buka pintu. I tanya ni. It's okay. Bapak buka kan? You apa buat dia? Baby. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajah